Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Hari ini saya ingin kongsikan satu inovasi yang saya reka yang dinamakan Corong Adil Parangit atau nama singkatannya ialah CAR. Untuk menghasilkan inovasi Corong Adil Parangit CAR ini, saya membuat dalam dua saiz, iaitu saiz A1 dan saiz A4. Bagaimanapun, saiz ini boleh dibuat dalam berbagai saiz yang lain mengikut kesesuaian dalam sesi pembelajaran dan pembelajaran. Dalam inovasi ini, terdapat beberapa saringan yang perlu dilakukan oleh waris-waris sebelum harta pusaka semati dibahagikan secara paralel. Kita mulakan dengan langkah pertama yang saya labelkan sebagai nombor 1, iaitu pengasingan pemilikan harta semati. Segala maklumat pada peringkat ini ada terdapat pada kaedah yang bernombor 1. Untuk seterusnya, kita akan balik pada saringan bernombor 2. Dalam saringan bernombor 2 ini, saya telah masukkan segala maklumat bukan nombor 2, di mana di dalam saringan kedua ini melibatkan penulisan jenazah. Waris-waris harus memahami apakah perbelanjaan yang diambil kira dan boleh ditolak daripada hasil ini yang melibatkan penulisan jenazah. Dan waris-waris juga harus memahami apakah perbelanjaan yang tidak boleh diambil dan ditolak daripada harta semati. Untuk peringkat seterusnya, merupakan peringkat ketiga, iaitu pelunasan hutang semati. Hutang semati terdiri dari dua kategori, iaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah terdiri daripada hutang ya, kafarah, nazar dan haji. Manakala hutang melibatkan manusia, melibatkan pinjaman, sewaan dan dalalan. Saringan yang seterusnya melibatkan peringkat keempat, iaitu tentang tuntutan atas pencari. Di dalam kad nombor 4 ini, saya terangkan apakah yang dimaksudkan dengan harta pencarian. Begitu juga saya terangkan apakah bentuk-bentuk harta yang boleh dituntut dalam proses ini. Ada 3 keadaan di mana harta pencarian boleh dituntut. Yang pertama, ketika hubungan barang perkahwinan. Yang kedua, apabila berlakunya poligami, dan yang ketiga apabila berlakunya kematian. Untuk saringan yang kelima, iaitu melibatkan pelaksanaan wasiat. Dalam kad nombor ini, saya ada menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan wasiat. Bilakah wasiat berkuasa? Adakah sebelum kematian semati ataupun selepas kematian semati? Di dalam kad ini juga saya menerangkan wasiat yang sah dari segi hukum syarak dan dinyatakan juga had ataupun limit wasiat boleh dilakukan oleh pewasiat. Setelah melalui proses pertama, kedua, ketiga dan keempat dan kelima, maka tibalah proses yang terakhir, iaitu proses pengadilan harta semati secara paralel. Dalam kad imbasan yang bernombor ini, saya ada menerangkan tentang 3 komponen penting yang perlu dilalui oleh setiap waris. Yang pertama, ia melibatkan konsep asas paralel. Yang kedua, ia melibatkan waris dan bahagian mereka. Dan ketiga, melibatkan bagaimana kaedah pengiraan bahagian waris.